Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita sedang bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream, dan kita bawakan anda dari Glammy Lemmy Music Studio. Dan ini adalah merupakan episod ke-13 di mana satu lagi lagu telah pun berjaya ataupun layak untuk peringkat separuh akhir, dan lagu ini diberi judul Taufan Al-Aqsa. Artisnya Fetia, komposernya Adina Roslan, Muawiz Al-Ansari, dan juga Rahman Dasuki. Penulis lirik Rahman Dasuki, Fuad Jamil, Fatin binti Kamaluddin, dan mereka telah pun berada bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga harmoni Bagi salam pun dah harmoni kan. Jadi apakah perasaan anda semua setelah pun berada road to final ni? Perasaan dia sukar digambarkan lah tuan. Tengok muka pun dah tahu perasaan kita masing-masing. Perasaan apa tu? Nampak macam dia bercampur bau sebenarnya. Bercampur bau lah. Walaupun lagu ni kena buat perasaan serius. Tapi kita juga dalam masa yang sama kita gembira dengan pemilihan daripada pihak juri. Dan at the same time kita pun cuak-cuak lembut lah. Cuak-cuak halus. Okey. Dan artisnya Fetia untuk menyanyikan lagu ini. Maksud ini adalah amanah. Kan? Sebab di akhir nanti yang akan dinilai adalah lagu. Kan? Jadi bagaimana perasaan sewaktu mendapat lagu ini? Adakah berat? Sebab nama lagu ni pun Taufan Al-Aqsa. Ya, betul. Rasa Taufan ke macam mana? Gempak gempita. Sebenarnya memilih dengan tajuk Taufan Al-Aqsa tu sebenarnya macam kita mengambil satu jalan yang agak berani mati. Sebab perjuangan Taufan Al-Aqsa itu sudah pasti tidak setanding dengan apa yang kita boleh produce dan kita boleh tawarkan. Dan sangat membimbangkan dengan bawa lagu Taufan Al-Aqsa, tiba-tiba semangat tu tak sampai. So itu yang ada sedikit rasa kita reserve ke cuak lembut-lembut tu lah. Cuak lembut-lembut. Cuak lembut-lembut. Cuak halus. Cuak halus. Okey, kejap. Cuak halus Cuak halus Ni macam genre lain sikit ni. Okey, kita nak tanya dengan, sebab kita bawakan seperti biasa setiap episod juri profesional kita, juri tetap, tak ada tak bukan, berita bukan untuk Adib Naha. Dan kita ada Brother Lokman S. Dan juga ketua juri kita Abang Farihan Abdul Fattah. Bang, dengar tadi cuak-cuak lembut abang. Ada nak tanya? Abang Brother Lokman ada nak tanya cuak-cuak lembut ni macam mana ke? Abang Adib ada nak tanya? Boleh buat lirik. Cuak-cuak lembut lah. Okey, genre lagu. Taufan Al-Aqsa. Genre lagu kita ambil, kita tak ada sesuatu yang kita letakkan. Yang penting adalah semangat. Lagu yang bersemangat lah. Bagaimana macam mana masak dia memang serahkan pada producer. Tapi bila nak masukkan antara irama dan juga lirik dekat dalam tengah tu, kita pilih perkataan yang boleh menggambarkan sendiri Taufan tu sendiri. Kita panggil nama dia Neo Haraki. Maksudnya macam mana? Haraki ni daripada bahasa Arab bermaksud bergerak. Bergerak. Haraki. Okey, Neo is Neo lah. Neo lah, baru lah. Oh, baru lah. Neo Haraki Haraki, tapi dia baru sikit. Macam segmen gua ni, Potpad Aspirasi ni. Tahu kan Potpad Aspirasi? Tak tahu? Kita dalam segmen Potpad Aspirasi. Pot tu tahu maksud pot? Podcast. Bukan. Pot ada pot tempat kita lepak. P-O-R-T. Pet tadi ni bukan bahasa Arab ni bahasa Bangladesh punya. Pet tadi adalah pertandingan. Okey, ni soalan yang ni dahsyat. Tadi tu dah rasa macam susah nak jawab sebab Taufan Al-Aqsa yang pasal. Okey, kita nak tanya, lagu-lagu yang berkonsepkan macam perjuangan dan sebagainya ni adalah berkonsep kena rohaniat dia kena tinggi kan, betul tak? Kerana rohaniat yang betul-betul perjuangan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bagi orang mudah lekat dan juga menjadi lagu yang evergreen? Sebab takkan lagu tu hanya ada waktu itu saja ke, ataupun boleh panjangan ke? Apa pandangan? Saya berpandangan memang yang paling penting dalam sebuah lagu adalah penyanyinya selain daripada liriknya. Kalau penyanyi pun
ke laut, macam mana kita nak memberi, menginspirasikan lah. Jadi nak menjadikan dia evergreen, pertama kami memang kena ada subuh yang bagus, zikir yang baik, akhlak yang menjadi teladan, barulah kita boleh bawa lagu ni pergi jauh. Dan kita memang expect lagu ni pergi jauh. In fact kita sebut dalam sama kita target lagu ni 100 tahun. Masya Allah. Sampai 21 kalau boleh. Mudah-mudahan. Masya Allah. Dan kalau nak tambah sikit lagi, engagement lagu ni sebenarnya kita bawakan dengan satu tema yang boleh digarap oleh semua, iaitu tema kehidupan. Perjuangan juga adalah sebahagian daripada tema kehidupan. So the struggle, the pain, semua yang mereka lalui sebenarnya, bila kita bawakan tema tu, sebenarnya tak jauh. Walaupun it will be evergreen lah, insyaAllah. Ya, itulah. Seperti karangan-karangan ulama dengan qasidah dan sebagainya. Benda tu walaupun mereka dah tak ada, tapi tetap terpahat di hati. Kita harapkan begitulah kan? Betul harapannya. Okay. Baiklah, kepada anda semua penonton-penonton, jadi kita nak dengarkan lagu ini yang akan dinyanyikan oleh Fethia, lagunya Taufan Al-Aqsa. Jom kita sedia. begitu begini kiri kanan, bikin selalu tidak pada yang beriman. Perang akhir zaman belum Mahdi muncul, Gaza bangkit melawan pantang berundung. Wahai baris terdepan, ini baris belakang. Mati 100, nafas 100 lagi datang. Tamat fasa bertahan, fasa baru menyerang. Lawan ini membadai jemput akan suara-suara gembira bermula. Taufan Al-Aqsa telah bergema, perjuangan saksi kemuliaan, kemuliaan cipta keredaan. Berdirilah wahai para panglima, kita rempuh dewa lalu jana, luhurkan seluruh jiwa raga, janji Allah kan tergoda selamanya. Tuna edan kalamuna jihad, tuna edan kalamuna jihad, tuna edan kalamuna jihad.
Itulah kita dapat dengarkan Fathia Taufan Al-Aqsa. Kejap. Boleh tak semua jangan nyanyi pakai mic? Saya nak dengar last chorus itu. Okey. Jangan pakai mic. Kita pakai kapela. Muzik Okay. Kita try dengar. Saya nak dengar harmoni yang belakang tu dengan yang low note tu. Tu nak kena kuat lagi. Kita kuatkan kat situ Yang high note tu dengan yang lain. Sebab yang lain semua dah semangat. Yang belakang low note tu, yang high dengan yang bass note bawah tu keluarkan. Kita dengar. 1, 2, 3. Suara-suara. Suara-suara gempita bermula, Taufan Al-Aqsa telah bergema. Keluarkan lagi. Tujuan dan saksi kemuliaan cipta keemaan. Kuatkan. Kuatkan lagi keluar. Yang belakang tu, high note. Dewa Ratu Jana, naik tinggi. dengan seluruh jiwa raga, janji Allah kan terkota selamanya. Baru dapat dengar dia punya compact. Mana mic saya? Baru dengar dia punya compact. Sebab bila lain bagi energy, awak seorang tau. Bila you seorang je yang bagi, tapi you tak, bila semua everybody dah pergi. Seumpama awak ketinggalan kat belakang. Faham? Yang high note na kena keluar macam gini. Baru sebab yang lain ni dah besar. So you seorang je. Kalau ada 2 orang yang ambil high note, tak ada masalah. So dia blend. So bila seorang je, kerja kena banyak. Sebab awak dah susah. Keluarkan. Baru you dapat cover diorang ni semua. 1, 2, 3, 4 ni suara nak kena cover. 5 orang nak kena cover. Boleh? Jangan malu-malu bang. Tengah nyanyi lagu semangat ni. Tak nak masuk lagu ni final lah? Nak kan? Nak masuk kan? Work on that thing. Yang low note tu kasih clear lagi. Siapa yang pergi ad-lib seorang-seorang tu, bagi lagi emosi. Suara dah mantap dah. Satukan lagi je. Okay, itu je. Terima kasih Ustaz. Okay, itu kita dengar terus tu. Itu permintaan daripada juri profesional kita. Okay, kita nak dengar on lagu dan juga lirik. Kita silakan Abang Roman S. Lagu ni kalau orang mengantuk dia jadi segar. Dia bersemangat. Bau cakap tadi lepas makan tengah hari asyik ngantuk. Ngantuk kan. Tapi bila kita dengar bersemangat. Ya, lirik pun sedap. Lirik tu macam perjuangan. Tak patah semangat. Cuma saya nak macam brother beritahu tadi, harmonizing you tu nak kena jaga. Kalau harmonizing tu cantik, flow dia cantik, memang sedap dia dengar. Tak puas. Terutama solo nak kena jaga jugalah ya. Masa harmonize ramai-ramai tu. Ya? Dia bukan saja solo, dia solo abang cakap. Harmoni suara nak kena satu. Kita nak kena kenal orang sebelah. Kena sedar ruang antara orang kiri dan kanan kita. Pasal you all in a group. So sedar ruang kiri dan kanan. Jangan sampai tak sedar diri tau. Okay? Sedar ruang kiri dan kanan supaya you punya melody, you punya staccato, you punya dynamic biar selari. Itu je. Boleh kalau saya nak tanya. Sebab lagu ni sebenarnya actually kita bawakan lagu tanpa ada solo pun. Dia lagu yang sing along daripada awal sampai. So macam mana nak absorb solo apa yang cuba disampaikan tu. Okey, dia macam ni. Dia macam gini. Solo dah ada. Solo dia masuk ad-lib tu lah. Solo dia dah masuk ad-lib. Kalau misalnya kata nak pergi pecahan, siapa yang kat sini selalu main? Siapa main vokal kat sini? 3 orang kan? So mana yang bukan main tu, korang dah kena yang tadadam tadadam kan, tadadam, korang kena maintain itu. You guys ustaz-ustaz semua nak kena maintain the staccato, the energy, lo. Sebab benda ni dah jadi macam tadi Abang Lomar cakap, dah jadi macam konsep El Divo. So bila you dah konsepkan El Divo kat situ, solo tu tak jadi masalah. Tak payah nak jadi El Divo. Apa yang pandai, bila ada taranum kat situ, gunakan tu. Dah jadi solo. Maknanya solo tu tengah buat ad-lib kat atas tu. Sorang-sorang 1, 2, 3 tukar-tukar lah. Tengok siapa ambil part mana. Itu maknanya. Itu maksud saya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut nak ambil solo. Lagi Abang Maiz ada lagi? Untuk lagu? Okey, kita terus saja. Apa? Abang Maiz? Abang Lokman S. Oh, Lokman S. Maiz macam Abang Majlis Agama. Sebab nak komen pada ni imam-imam ni semua.
Okey, kita tanya Abang Fahim. Tak malah daripada awal saya tangkap salah lah selalu apa yang anda cakap. Saya bertelinga mungkin ada. Mungkin saya kena belajar mumbling Ataupun lagu ni saya kena cakap macam ni Okey, juri, komen macam tu. Okey. Baik, okey. Saya daripada awal daripada semalam cuma okey, beza kumpulan yang ini pula hari ni lebih baik daripada yang semalam. Okey. Jadi menyanggah saya punya tadi perkataan saya, kita kena tukarlah istilah juri, tak payahlah make up, tak payahlah pakai pakaian tu orang rasa ketat sangat, rasa nervous. Tak. Mereka membuktikan yang mereka ready to go. Mereka membuktikan yang mereka bahasa kasarnya you're here to kill. Betul. Okay. Tadi baru kita bercakap. Baru abang cakap datang yang handsome tapi nyanyi tak handsome. Betul dah masuk abang betul. Macam ini you dah. Ni kalau final pakai gini pun dah handsome bang. Betul, pakai gini pun dah cukup. Pada saya lah. Pada saya kalau pergi final pakai gini pun dah cukup. Suara maintain macam tadi, buat macam El Divo. Tapi sayanglah ni di luar konteks nyanyian. Saya terbayang tadi kalaulah ada handkerchief merah, hijau, putih tu. Kecil, comelnya. Jangan pakai ridak-ridak typical, tak mau. Handkerchief je. One colour manis-manisan tu kan. Apa panggil minimalistic. Manisan, sorry. Manisan-manisan sekadar because your song is representing something yang daripada warna tadi orang faham. Tak payah kita nak elaborate. So carry one colour in one pocket. Okay, cadangan. Kemudiannya. Kalau masuk final. Tadi Abang Roman duk minta pasal Adivo kan. Ni depan mata ni. Depan dia dah bagi. Nampak. Betul, dah nampak dah Adivo tu. Kita kena ingat musician kita kat belakang tu 3 orang je tau. Pun semangat tau. Jadi kita apa kata kita nak sikit suara Batam yang main tadi saya tengok. Jap tu. Abang ni tu. Abang Ramli tu. Abang Ramli. Al-Habush tadi kat belakang saya tengok dengan tamnya sampai macam ni, dengan Adam pun dah macam diri saya tengok tadi main tu. Tiba-tiba kan. Okey. Nak juga diri dia. 3 je. Korang rasa macam mana? Korang first time lah? Macam Muawiz First time kan? Rasa macam datang satu bala tentera. Kita pergi. Kenapa bang? Cuba cerita sikit. Bila kita latihan semalam kita baru masuk gear 3. Okey. Hari ni gear 5. Kalau kita gear 5 sama dengan dia, kan? Best lah. Maksudnya diorang berikut lah. Main pun tak sebab diorang bagi. Betul. Betul lah tadi kita cerita pasal orang memberi kan. So ni lagi satu nak kongsi lagi. Kalau you all dapat bagi semangat macam lebih pada ni kat atas pentas, musician tak ada masalah untuk support korang semua kat atas pentas. Ustaz-ustaz semua kat atas pentas. Ya. Jadi sesuai lah untuk kita punya misi. Memang kita sebenarnya pembelajaran. Semua belajar, musician dengan penyanyi, dengan pendatang barunya. Dan kita nak juga nak naik martabat nasyid itu sendiri. Baiklah, itu saja. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terus saja sampai ke episod akhir dalam Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Wahai baris terdepan, ini baris belakang. Mati 100, nafas 100 lagi datang. Tamat fasa, bertahan fasa baru.